sayang kesihatan. Duit boleh cari. Kita dah sihat, kita boleh cari duit. Kalau kita sakit, habis. Satu benda pun tak guna dah. Asyik makan ubat, tak ada ke mana ubat tu pun. Ya? Saya sarankanlah itulah pada teman-teman. InsyaAllah Arora Pen memang terbaik. Sahabat saya memperkenalkan saya BE ni. Tetapi saya tak ambil pot sebab saya masa tu saya sihat. Alhamdulillah saya tak ada apa-apa masalah. Cuma tahun 2022 bulan 10 saya ke Malangan. Dan semasa ke Malangan tu sebelah badan saya ni dia krem. Tapak kaki saya pun getak masa tu dan saya masuk hospital lama lah. Sehingga hari ke-17 saya pegawai saya datang dan memperkenalkan Arora Pen kat saya. Saya mula-mula saya tak berminat pun. Sebab apa? Memang ada banyak barang produk kita beli kan. Tetapi dia kata cubalah. Kalau tak cuba tak tahu kata dia. Jadi dalam 2 hari saya berfikir panjang dengan suami, sakit pun tak elok lagi. Saya ambil injection buat tahan sakit dia tak habis-habis. Saya menggunakan produk tu. Dengan tawakalillah saya telefon upline saya iaitu DCA Sharon. Dia datang rumah dan dia bawa seluar tu saya pakai. Subhanallah. 3 hari ke 4 hari tu saya dah boleh jalan. Daripada saya tak boleh jalan, saya tak boleh nak pergi bilik air, makan minum susah, cuma tak kata suami yang uruskan. Selepas saya menggunakan 3 hari lebih per hari, saya boleh turun tangga, saya boleh masak 3 jam, saya boleh kemas rumah dan saya rasa satu keajaiban, badan saya seringan-ringannya. Saya rasa satu kepuasan dalam kehidupan saya. Penyakit yang saya alami sebelum ni, kita biasalah dah berumur kan. Tambah pula saya ni memang aktif, bersukan dengan kawat, dengan berdiri bagi syarahan pada budak-budak pelatih. Jadi hilang sekali mata. Bila dah hilang, saya kata ya Allah. Saya kata dahsyat ni barang ni. Saya kata tau, kenapalah aku berjumpa hari ni. Selepas saya menggunakan benda tu, anak saya laki-laki, Daniel, absida tapi tak datang hari ni. Dia mau pertikaikan saya. Takkanlah pasal seluar tu Umi boleh sehat, kata dia. Ya, dia tak percaya. Saya kata, ya dek, adik tengok Umi dah berjalan, Umi dah boleh bangun, Umi dah boleh masak apa semua. Kalau macam itu sebab dia sebenarnya digemuk tau. Jadi dia cuba kuruskan badan. Dapatlah 90 lebih. Tapi bila orang gemuk kuruskan badan, lengan dia, punggung dia, dada dia geleber kan. Perkenalkan dia arm sleeve, perkenalkan juga dia t-shirt dengan boxer. Bila dia pakai, elok, dia pun terkejut. Dia kata, dulu sebelum ni dia cubit-cubit, dia kata tak sakit pun, kata dia. Sekarang dia dah macam dia ambil weight, jadi dah firm tau. Cantiklah badan dia. Begitu juga saya gunakan produk ni bukan orang luar, keluarga saya saja. Kepada suami saya, yang betul memang banyak-banyak penyakit dia tu. Dia setahun 2 kali atau 3 kali, rumah kedua dia kat hospital lah, Ampang Puteri atau Tawakal. Tapi semua tu dah hilang dah. Alhamdulillah dah hilang dah. Dah sampai ke sekarang, kebetulan baru-baru ni saya jatuh. Tapak kaki yang letak tu patah. Jadi buku lali saya kiri kanan tu patah. Saya pakai seluar dengan stokin tu, saya tak sesakit tau. Tapi bila saya berdapak, saya terasa macam cocok-cocok. Saya beranggapan, saya selio, bukan patah. Saya siap pergi urut lagi. Pada masa yang sama, saya pergi urut, kerak-kerik bunyi dia tau. Tapi tukar urut tu kata, ini mungkin angin. Angin pun angin lah, kau buat lah kata. Lepas tu saya balik. Balik rumah, mandi, semayang, makan, saya rehat kat atas katil. Pagi besok tu bila saya bangun, nak solat, saya tengok tapak kaki saya tu dah hitam. Lepas tu saya tengah suami, bang, kenapa kaki dah hitam? Ini patah yang hantar hospital bang, kata hospital. Pergi hospital lagi tak turun, tak ada pakai apa-apa sebab masa tu saya okey, saya tak ada kursi roda. Kursi roda tu ke majikan punya lah. Lepas tu bila pergi hospital, barawatan memang disahkan patah. Terpaksa masukkan skru, masukkan besi. Jadi dalam seminggu saya boleh menapak. Anak saya bising, jangan nanti terpletok balik ke apa. Suami beli kursi roda. Lepas tu pakai tongkat 4 tu. Lepas tu baru ni best kan saya datang kan, saya pakai tongkat 1.
Alhamdulillah hari ni saya tak bertongkat lagi tuan. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu Wa Taala.